Okey, sebenarnya aku jujur je lah aku tak tahu sebenarnya nak ceritakan macam mana kelebihan dekat Honor Watch 6 ni. Sebab apa? Kelebihan dia yang pertama adalah dekat bahagian NFC access card. Okey, benda ni sebenarnya kalau katakan studio aku pun masih lagi pakai kunci yang manual. Okey, boleh katakan kalau kau jenis yang menggunakan kad untuk masuk office ke, masuk bilik kan, ada access card. Benda ni sangat bantulah. Okey, diganti dekat jam saja. Kad kau mungkin dah boleh tinggal dekat rumah lah. Okey, lepas tu pula yang kedua dia ada football mode. Okey, ini football ni bola sepak lah kan. Jadi sejujurnya aku ni memang kaki bangku. Daripada dulu lagi tak kerti main. Member ajak main, buang-buang masa, bolehlah jadi keeper tidak, jadi defend, semua gagal lah. Dan seterusnya dia ada juga badminton mode. Okey, badminton mode ni pun sama juga. Boleh katakan pickleball yang tengah hype sekarang ni pun aku main pun disebabkan member ajak. Kalau tak main juga kan. Jadi badminton tu lebih kurang lah. Sukan yang pakai tangan nak kena smash ni aku kurang, tak ada masa sebenarnya. Okey, tapi sejujurnya lah satu benda yang aku boleh puji sangat-sangat dan aku sangat gunakan adalah dia punya ketahanan bateri. Memang betul owner ada cakap jam ni tahan 35 hari. Okey, daripada aku buka kotak masa 22 Julai sampai ke hari ni 10 Ogos. Okey, lebih kurang dah 20 hari. Kau pun tahulah jam kalau keluar pada kotak bateri dia bukan 100 tau. Kadang-kadang dalam 60, 70 tak silap aku. Bayangkan sampai ke hari ni lebih kurang dah 20 hari masih lagi belum terpadam jam ni. Aku menunggu juga bila nak padam Aku pakai tak hari-hari tapi kejap pakai, kejap lepas, kejap pakai, kejap lepas, notification masuk tapi aku tengok belum terpadam. Maksudnya bateri dia memang tahan. Tambahan pula kalau kau perasan lah dia punya design memang nampak sangat maskulin lah. Okey, memang nampak lelaki lah. Lagi-lagi dekat tangan aku ni yang tali kulit. Ada lagi satu warna hitam tapi hitam tu awam sikit lah. Kalau kau nak nampak premium boleh gunalah yang tali kulit macam aku ni. Namun macam biasalah, apa pendapat korang? Baik beli tak Honor Watch 6 yang terbaru ni dengan harga dia tak silap aku 799 ataupun